Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Kenapa tak ada laporan 2-3 hari ni, Alwi? Saya minta maaf, Datuk. Sebab hari tu Sarah ada kerja kat sebuah restoran ni. Saya dah percaya dah, Datuk, buat dia kena buang. Itu saya tak beritahu apa-apa. Tapi sekarang dia dah dapat kerja lain, Datuk. Kerja apa belakang ni? Kerja dengan syarikat kontraktor. Jawatan besar juga, Datuk. Saya nak beritahu Datuk, tapi cuma saya dua ni saya nak kumpulkan bahan bukti. Dah lambat sangat, Alwi. Dia bila nak selesai tugas awak ni? Tak apa, saya ada masalah ini. Awak bagi laporan pada saya. Awak punya pribadi sangat baik. Kalau awak bergaul dengan orang-orang macam ni, saya rasa saya hilang hormat dengan awak. Datuk, saya minta maaf sangat, Cik. Saya betul-betul minta maaf. Apa dah jadi dengan aku ni? Kenapa aku ada rasa macam tu kat dia? Sarah. Kenapa ni? Cakap je lah, kenapa tengah gagap? Awak tak tahu, awak banyak menyusahkan saya. Awak banyak malukan saya. Awak cakap cepat kalau tidak. Saya lapor polis. Cepatlah. Arwin. Sarah. Sabar. Ni apa ni, Sarah? Ni apa ni, Awi? Cuba cerita apa yang sebenarnya. Baik kamu settle kan? Okey. Sarah. Sebenarnya saya diupah orang. Untuk mengintip awak. Untuk menyusahkan hidup awak. Dan lagi satu, dekat tapak projek tu saya dah hilang sabar. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Awak pengintip. Penipu! Awak tipu saya. Awak ni... Awak jangan kacau hidup saya lagi, Kalau kacau lagi, saya betul-betul report polis. Siap awak.
Aduh kau ni, masa-masa ni jugalah kau nak telefon aku. Kacau betul lah. Ada apa? Aduh, macam mana boleh kantoi? Yelah. Bang, kira bang. Tak payahlah. Rambut baik pula. Awak tu elok pergi pakai je rambut palsu awak tu. Sarah. Apa ni? Tengok. Duit awak buat kerja jahat lepas tu nak bagi kat saya pula. Tak nak. Tak. Itu duit awak. Duit awak yang awak bagi saya pegang. Hari tu duit deposit kereta. Nanti saya akan usahakan. Sampai masa saya bagi kat awak. Saya tak pedulilah. Niat awak tu baik ke, buruk ke. Apa yang awak buat dekat saya buruk tau, Alwi. Teruk sangat. Awak jangan cari saya lagi. Jangan kacau saya. Saya dah nak kahwin. Kawan awak, YB Kain ni pun sama je macam awak. 2x5. Jangan. Benda dah jadi. Buat macam mana kan? Kan sebenarnya aku jatuh cinta kan dengan Sarah. Sekarang baru aku tahu dia dah ada kekasih. Dah kahwin dah pun. Aku tak kisahkan aku tahu kau gelak aku. Kan aku gelak sebab kau suka si Sarah tu. Dah memang aku tahu awal-awal lagi. Ni aku gelak, aku suka. Selamat adik aku Nurul tu. Kau ke situ pula. Apa kena dengan Nurul? Yelah. Allah tu selamatkan Nurul daripada kau. Kau ingat aku buaya? Ya aku kenal kau lah. Alah. Ya. Hello, babe. Kau kenapa? Lama senyap. Aku baru saja sampai rumah. Baru pergi beli barang tadi. Kau okey ke ni, babe? Okey ke tak? Entahlah. Sarah pun tak tahulah nak cakap macam mana. Tak tahulah okey ke tak. Akak, Sarah dalam perjalanan nak pergi lapangan terbang ni. Ai, apa kau buat dekat sana? Sarah ingat Sarah beli Sarawak lah. Akak jangan risau apa-apa nanti Sarah telefon akak Sarah serabut lah kat sini. Sarah dah tak sanggup lagi nak tengok muka si Alwi tu. Lah, tiba-tiba je kau nak balik. Tak ada pun kau cerita kat aku sebelum ni. Alah, janganlah marah. Kan Sarah cakap nanti Sarah telefon lah akak bila ada masa. Okay, ada masa Sarah telefon akak. Akak, Sarah nak berterima kasih sangat dengan akak sebab akak banyak tolong Sarah sepanjang Sarah dekat KL ni. Lepas tu Sarah minta maaf sangat-sangat kalau Sarah dah terkesebasa, terkurang, tertipu ke terlebih ke apa ke. Maafkan Sarah. Dah, aku pun sama juga ya. Aku minta maaf lah ya kalau aku ada apa-apa kekurangan. Ni, kau balik malam ni ke besok?
Itulah kalau boleh Sarah memang nak balik malam ni. Kalau tiket Sarah balik malam ni. Kalau tak, Sarah balik esok lah. Sarah tidur dekat lapangan terbang tu jalan dulu. Agak jangan risau tau. Apa-apa je jadi, Sarah telefon Kak. Kau pun jaga diri baik-baik. Kirim salam aku dekat mama dan papa kau tu. Tahu? InsyaAllah. Bye. Abang? 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 Kenapa ni? Batal ya sembahyang saya. Kenapa? Abang, Sarah dah telefon saya. Dia bagi tahu dia nak balik. Ya ke? Alhamdulillah. Abang, saya nak siapkan apa yang patut Yalah. Alhamdulillah. Ya Allah, syukur ya Allah. Kerana mengabulkan doaku ya Allah. Terima kasih ya Allah. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ni Alwi, saya nak ucapkan terima kasih kerana berjaya membawa anak saya balik. Tak ada apa Datuk. Itu memang kerja saya Datuk. Datuk, Sarah dah sampai ke? Dia dah sampai di lapangan terbang. Mandu saya tengah menjemput dia. Sekali lagi terima kasih ya Alwi. Ni untuk itu saya nak hadiahkan awak lagi RM10,000. Terima kasih banyak Datuk. Datuk, kalau ada apa-apa yang saya menyusahkan Datuk, saya minta maaf Datuk. Tak ada masalah. Ni Alwi, kalau kamu perlukan apa-apa bantuan daripada saya, beritahu saya. Ya? Datuk, memandangkan Datuk cakap macam tu, Datuk sebenarnya ada sepasang suami isteri ni. Dia nak minta tolong Datuk. Kalau boleh, dia orang nak membekalkan barang-barang kelengkapan di hotel Datuk dekat Sarawak dan Semenanjung. Saya rasa Datuk boleh kot pertimbangkan benda ni. Profil dengan proposal saya dah pun post dekat Datuk. Nanti kalau tak keberatan, Datuk boleh check lah dekat pejabat Datuk. Saya mesejkan nama syarikat tu. Tak ada masalah. Ni biar saya periksa dulu. Kalau semuanya okey, insyaAllah saya akan luluskan. Ya? Okey. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Sarah, awak jaga diri awak baik kat sana. Saya rindu awak. Sarah? Ya Allah, Sarah. Nak mama. Sarah. Mama. Mama sihat tak? Sarah rindu saya dengan mama. Mama sihat. Papa. Sarah minta maaf.
Sarah tahu kali ini Sarah betul-betul buat salah dekat Papa. Dekat Mama. Sarah banyak menyusahkan Papa. Maafkan Sarah. Sudahlah. Papa dah tahu segalanya. Sampai Sarah buat keputusan macam ni. Papa pun dah minta maaf dengan Sarah. Mama ada beritahu Sarah pasal Angga Razak dengan Saiful. Tapi apa yang Mama tahu tu tak cukup, Ma. Ada lagi. Tak apalah Sarah, kita berdoa je kepada Allah. Allah akan tunjukkan kebenarannya. Apa yang penting sekarang ini, Sarah dah balik. Dan keluarga kita jadi gembira semula. Tapi ingat, jangan buat lagi. Kesian Mama. Sarah minta maaf. Sarah, dah lah. Yang penting Sarah dah selamat. Sarah makan belum? Mesti lapar kan? Mak, teh tarik satu, Mak. Asal lambat ni? Lalu kau pada awal. Hari ni lambat. Tak payah marah. Aku jumpa Ain jap. Dia sikit. Kau ingat kau seorang je nak bercinta? Tak, bila masa bercinta. Kau nak cakap aku dengan si Sarah tu. Aku syok sendiri je lah. Ni mana pandang aku. Apa pun, guys. Aku nak minta maaf lah. Sebab terlibat kau dengan benda ni. Iling kau. Tak apa lah. Aku dah biasa lah. Kau usah dengan aku. Aku redha. Aku buat kau tak cerita lagi. Macam mana boleh kantoi? Ni aku nak cerita. Hari tu dekat dapat projek. Ada Sarah dengan Datuk. Tiba-tiba Datuk Karim call aku. Aku blur. Sampai rumah. Buka baju. Basuh-basuh baju. Tiba-tiba Sarah tunggu depan pintu. Pegang gambar dia. Rupa-rupa dia dah robek gambar dalam bilik aku. Dia tunggu depan pintu. Saya terkantoi tu. Sarah masuk bilik kau? Aku rasa Sarah tu ada hati kat kau tau. Alah, daripada kau merajuk nak pindah rumah lagi kan. Baik kau pujuk dia. Betulkan keadaan. Tu pun kalau betul kau sayang kat dia lah. Boleh. Sayang saya. Kan? Sayang nak gedik-gedik lah. Tapi tu lah. Aku bodoh sikit bawa perempuan ni. Kalau kau ada tips ke lagi sikit. Bab awak ni serius kau Nak tip? Boleh. Aku boleh bagi, tak ada. Tapi lepas kau belanja aku melantar ni, aku bagi. Baik. Si melantar dia mana? Si lemak. Dua. Sejuk. Order baru. Ni. Kasih roti nan 2. Tandoori. Dada. Kepak. Okey, cantik. Kasih limau sikit. Indomie ada, Indomie. Tambah telur mata lah. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Bawa anak? Datuk. Sebenarnya saya nak minta maaf, Datuk, pasal kejadian hari tu. Kalau Datuk maafkan saya cerita segala-galanya. Kenapa saya buat macam tu? Maaf saya, Datuk. Baiklah, saya boleh maafkan awak. Tapi saya nak awak cerita semuanya. Tak nak ada selindung. Boleh, Datuk. Tapi bukan dekat sini. Kita minum dekat luar. Saya akan cerita semua dekat Datuk. Saya belanja, Datuk minum. Awak nak belanja saya? Awak kena ingat, saya ni kuat makan. Saya nak makan makanan paling mahal kat situ. Datuk cakap lah Datuk nak makan apa. Saya belanja.
Belalai gajah-gajah semua ada tu. Mau kita. Kuat banyak duit ni. Pandai Sarah buat kerja rumah sekarang ni. Masak tadi pun sedap. Kopi mana kak? Ada dekat dalam tu. Milo ada, Nescafe ada tu. Sarah sebenarnya bukan baru sekarang je tau pandai. Dah lama dah Sarah pandai. Tapi Sarah saja tak nak tunjuk skill Sarah. Sebab kalau Sarah tunjuk nanti semua orang akan macam, Sarah tolong masak ni. Sarah tolong buat ni. Sarah tolong ni. Tolong tu. Kalau macam tu senanglah kak selepas ni. Boleh Sarah tolong. Tengok kan Sarah cakap baru tunjuk skill sikit je orang nak suruh Sarah buat dah. Sebab tu malas. Senang pun saya ya. Abang makan banyak sangat. Mengah. Ada kopi. Sarah? Lain macam je lauk-lauk tu Sarah beli kat mana? Tu kalau belilah. Lauk masak. Tak sangka korang gaji kita masak sedap pula hari ni ya. Wah, tu bukan Kak Nora masak lah. Tu Sarah yang masak. Penat je Sarah masak tau. Mana Papa tahu Sarah yang masak. Setahu Papa, Sarah pandai masak air. Mama tengok Papa ni. Bukannya nak puji Sarah ke apa ke. Kalau mama pun kan. Tapi okeylah tu masak macam tu. Walaupun rasa dia tak berapa sangat kan. Okey. Sekarang Mama dengan Papa terus terang je. Lauk-lauk yang Sarah masak tadi sedap ke tak? Kalau sedap, beritahu. Kalau tak sedap, senyum je tak apa. Sarah tak kisah. Sampai di Papa tak? Kurang-kurangnya dia dah pandai masak. Senyum je. Senyum tu tadi tak start ya. Alah, apa ni? Okey, masamlah. Okey, saya minta maaf ya sebab kita jemput dekat sini aja. Saya agak sibuklah ke sana sini. Tak apa. Kalau madam punya pasal bukan dekat depan kedai ni. Depan lombong tu saya sanggup. Macam ni. Saya nak bagi awak dokumen ni aja. So, maknanya syarikat suami madam ni dah... Ya Awi, dah berjaya. Baru pagi tadi kami terima panggilan dari Sarawak yang menjemput kami ke sana untuk menandatangani surat perjanjian dengan Datuk Karim. Ya Awi, saya tak tahulah macam mana nak berterima kasih dengan awak. Tak ada hal lah madam. Cukuplah belanja saya makan malam ke makan tengah malam ke. Saya tak kisah. Boleh. Nanti kita rancang balik ya. Okey. Sekarang saya kena pergi dulu. Okay. Nanti awak semak semua surat-surat tu tau. Kalau ada yang tak kena, bagi tahu. Okey. Okey, saya pergi dulu ya. Okey. Okey, bye Awi. Baik ni. Apa baik-baik apa? Apa ni? Borang nikah ke apa? Borang nikah kalau tak kau. Ni surat perjanjian usaha sama aku dengan suami dia. Untuk bekalkan barang dekat Hotel Datuk Karim. Dah berjaya. Dah. Kau bukan tahu apa. Tak payah tengok. Jom kita berambuh di sini. Jom. Jom mana kau ni? Tiba-tiba jom. Aku sekeh kepala kau sekejap lagi. Kau nak duduk apa depan kedai ni? Berambus sampai sini. Pergi makan ke apa ke? Banyak pil pula. Cakaplah betul-betul nak pergi mana. Kereta kau pergi mana? Pergi depan. Aku bawa motor. Kat kereta kau. Bawa motor? Bawa motor lah. Ingat datang nak jadi isi ni. Jom.
Weh! Oh. Oh. Weh. Okey tak ni? Ha? Okey tak? Asam je kereta. Kau cam lah kereta tu. Tak, aku tak jam. Aku perasan dia nak ranggang kau. Itu yang aku cik tu. Cik adik, okey ke? Ada luka-luka apa? Okey kot. Tak apalah, luka sikit je ni. Nasib baik awak sempat tarik mamat ni. Kalau tidak, arwah dia ada ni. Kurang asam kau. Cik adik. Terima kasih lah sebab selamatkan saya. Sakit lah tu. Sakit sikit je. Tak apa. Pergi klinik lah kalau sakit. Tak apalah sebab saya nak cepat. Tadi pun kebetulan saya nampak awak. Itu yang saya tarik tu. Lupa. Nama saya Alwi. Ni orang gaji saya. Kai. Awak kalau tak keberatan, awak boleh tinggalkan nombor telefon awak. Nanti lain kali kita jumpa lagi, saya balas hutang nyawa awak pada saya. Boleh? Awak bagi telefon awak, saya masukkan nama lah. Okey. Masuk ke sini. Okey. Sekejap Nama saya Dania. Dania, Cepok pokok kalau buat perempuan ni. Cik Dania, terima kasihlah sebab selamat saya. Itu kalau sakit lagi tu pergi klinik takut lagi teruk. Okey. Semua. Okeylah, saya pergi dulu lah. Okey. Hati-hati tau. Assalamualaikum. salam. Baik-baik je lah. Baik ni, awak tunggu. Getar tulang rusuk belakang ni. Kau fikir tulang rusuk kau? Tulang rusuk aku je ni. Getar tak? Alah Takkan nak kau. bersi. Pentingkan dia. Ni aku yang sakit ni macam mana? Kasar itu. Malah aku layan kau. Mana? Tak ada hal, bos. Semua berjalan dengan lancar. Tapi, bos, kalau kena tak mamat tadi tu, bos. Habislah mamat tu, bos. Janji dia nak makuk pak kita. Dia hidup pun aku untung. Dia mati pun aku tak rugilah. Baik ni kunci. Bos. Okay, bos. Hijau. Alright, thank you, bos. Sarah, kau ingat kau ni seorang je yang pandai berdrama-drama. Tapi kita orang pun majuk lah. Dia dah faham situasi kau tu. Syukur sangatlah kau dah balik. Seronoklah dapat jumpa kau. Mbak kata orang apa tu? Seperti sirih dah pulang ke gelanggang. Oh, Sirih pulang ke gelanggang Kau seronok sangat Bukanlah. Sirih pulang ke gelanggang. Kau ni apa lah daripada dulu asyik salah je peribahasa kau ni. Dah tukar ke? Bukan dah tukar. Kau tu kena tukar Swiss kau otak kau. Dah sekarang, cepat pesan minum, makan. Aku belanja. Okey.
Makan, makan. Makan sampai cekik, buat macam orang. Hei. Kau ni termenung dah macam hero Hindustan aku tengok. Sejak bila pula kau suka termenung ni? Setahu aku, kau kalau termenung dalam bilik kecil je. Pandai pun kau. Bukan tengah termenung. Aku tengah fikir. Macam mana nak selesaikan masalah aku dengan Sarah. Tapi kan, si Sarah tu datang KL sebab nak kejar cita-cita dia. Nak jadi kontraktor rekaan dalaman. Apa kata, aku yang buka perniagaan tu. Lepas tu aku cari kontrak perniagaan untuk dia. Aku buka satu syarikat. Aku pujuk dia untuk menerajui syarikat tu. Macam mana? Tak boleh. Tak boleh, Wi. Kita mana ada pengetahuan dalam bidang rekaan dalaman ni. Bab tenaga dalaman, tu aku ada belajar dulu sikit-sikit lah. Tak boleh. Lepas tu kau ingat senang ke? Kejap ke nak buka syarikat? Nak kena cari pejabat lagi. Cari pekerja, cari projek, cari duit. Baik kau pergi cari syarikat yang dah siap semua tu. Kau beli. Senang cerita. Bijak juga kepala lutut kau kan? Ingat kan, kau bijak bapak makan je. Aku guna idea kau. Bagus. Kawan yang bagus. Ni sebelum tu kau bagi aku nombor telefon. Awak pakai tudung. Boleh. Boleh pula. Salah aku nak bagi kau. Kira kau semua kau nak balas. Sarah? Papa! Kenapa tak beritahu nak datang jumpa Papa? Bila sampai? Baru je. Sarah saja tak nak beritahu Papa. Tak nak kacau Papa. Ni. Mama bagi. Tak lipat. Kalau macam ni tiap-tiap hari gemuklah Papa. Sarah dah makan ke belum? Kita jom kita makan tengah hari sama-sama. Sarah dah makan dah. Sarah makan dengan kawan Sarah. Sarah datang ni sebenarnya sebab Sarah... Okey. Sarah nak minta izin dekat Papa. Sarah nak pergi KL. Sarah nak ambil baju-baju Sarah yang Sarah tinggal dekat kawan Sarah tu. Boleh? Okey, boleh. Dengan satu syarat. Syarat apa? Tak naklah bagi syarat berat-berat. Suap Papa kali Papa. Senang. Okey, boleh. Lagi.
KL eh? Alah, Bukan si Bapa. Saya tak sangka pula saya orang paling awal call Encik. Sebab saya minta tolong kawan-kawan saya carikan iklan-iklan dekat internet tu. Itu yang dapat nama Encik tu. Memang kebetulan sangat. Saya rasa macam susah nak cari siapa yang berminat. Maklumlah, syarikat saya ni syarikat reka bentuk dan reka andalaman. Ialah jenis perniagaan yang kecil dan banyak saingan. Yang tu saya tahu. Sebab tu lah saya ada tengok banyak juga iklan-iklan dekat internet untuk syarikat untuk dijual. Dan syarikat ni akan diterajui oleh kawan saya sendiri. Saya ni cuma macam alim nak tingkap je. Ya, tentang saingan tu Cik Alwi tak perlu risau. Sebenarnya syarikat saya dah berdaftar dengan syarikat pemaju yang besar. Kecil ke besar ke yang mendatang, insya-Allah orang kata boleh hidup lah. Maaf saya tanya. Kenapa Encik nak jual syarikat ni sedangkan Encik cakap syarikat ni dah cukup bagus? Bukannya apa. Saja je nak tukar padang. Sebenarnya saya ada masuk perniagaan agro di Langkawi. Dah dapat pun kontraknya. Senang kata pun saya pun akan turut berpindah ke sana. Okey, jadi jika siapa-siapa yang jadi membeli syarikat saya tu, segala kelengkapan pejabat termasuk pekerja yang ada dan juga projek-projek yang sedang berjalan sekarang ni, saya akan lepaskan sekali. Menarik juga tu. Sekarang ni kita tak payah nak pening-pening kepala fikir syarikat Cik tu kat mana? Kawasan Damansara. Kalau Cik Alwi ada ke lapangan, saya boleh aturkan masa. Saya boleh bawa Cik Alwi datang melawat ke pejabat saya. Ya, sangat-sangat menarik. Ya. Cukup minum. Kenapa Aku asyik teringat je dekat Mamak Poyo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Alwi. Ya. Apa khabar? Baik. Ya. Oh. Bagus. Sunyi sepi rasanya ya. Biasalah. Dah semuanya bercuti. Sebab malam tadi kami semua terlibat dengan annual dinner di sebuah syarikat pemaju di Melaka. Oh, tak ada sunyi sangat. Saya tengok okey lah. Yang boleh saya katakan syarikat ni mempunyai potensi dan saya rasa lebih bersemangat untuk belajar benda-benda baru di dalam ni. Ya, itulah yang saya nak dengar tu. Cik Alwi, ambillah masa 2-3 hari untuk membuat keputusan. Cik Alwi jangan risau. Setakat ni saya tidak bagi peluang kepada sesiapa. Sehingga Cik Alwi memberi keputusan. Macam mana? Okey, saya setuju. Cuma pasal dana tu kita kena usahakan lagi. Ya. Itulah yang paling utama. Ya. Oh ya, mari saya tunjukkan projek-projek saya yang telah saya uruskan. Okey, sedikit. Mari. Masuk bilik. Sila. Okey. Papa? Pa? Pa? Pa kenapa ni? Mama tahu tak Papa tak sihat ni batuk-batuk ni? Mama tak perlu tahu. Dia pun tak bersihat. Kejap Sarah pergi ambil air. Tak payah. Papa tak apa-apa. Doktor kata Papa stres saja. Dan Papa tertekan bila Sarah keluar berumah. Kalau sekarang Sarah balik, Papa gembira sangat. Papa okey. Papa dah macam biasa dah. Pa, Sarah minta maaf. Sarah buat Papa sakit. Halo, Assalamualaikum. Rumah Mayat Ulu Kelang. Mak mayat tengkorak kau lah. Hampir bentuk kau ni. Itulah. Tidur lagi tengah-tengah hari. Bangunlah. Aku dah bangun Kau nya pasal ni sampai ke pagi aku buat kerja. Sakit-sakit badan aku ni. Ni. Aku dah pergi tengok pejabat tu. Ui, cantik sangat. Masih ya, guys. Aku dah buat keputusan. Kau ikut aku lah. Tolong aku fikir pasal duit. Yelah. Ni pun aku nak demam ni, weh. Tapi lagi aku nak balik kampung jap. Aku balik kejap ke. Aku nak uruskan pasal belajar adik aku. Dalam 2-3 hari lagi aku balik sini lah. Engkau ni demam-demam pun nak balik. Aduh. Tak apa. Kalau aku tak sempat jumpa kau hari ni, nanti je lah aku jumpa kau. Kesalah kat mak kau. Yelah. Ni kan sekejap lagi aku gerak lah. Kunci aku letak kat tempat biasa tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah, Ma, boleh Mama masuk? masuklah. Pernah ke Sarah cakap tak boleh? Hai, senyum-senyum ni kenapa ni?
Senyum pun tak boleh. Takkanlah Mama nak masuk bilik Mama nak menangis pula. Sarah nak pergi KL kan? Mama nak ikut? Boleh, okey juga. Bagus. Mama ni kenapa ni? Lain macam je. Tak, sambil-sambil Sarah pergi KL tu nanti bolehlah jumpa buah hati Sarah. Buah hati. Mama, apa ni? Buah hati pula. Ingat Mama tak tahu. Nak rahsiakan Mama Ha? Ada buah hati tercakap. Sepertilah tu nak jumpa buah hati. Jom tu. Ma, inilah rumah Wancu. Wancu ni jaga Sarah dulu. Ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wancu, Sarah ni. Wancu ingat lagi tak? Sarah. Wancu sihat tak? Sihat. Lamanya tak jumpa. Sarah macam mana? Sihat. Ni Mama Sarah. Apa khabar Kak? Terima kasihlah jaga anak saya. Tak apa. Sarah ni baik. Ya ke? Tapi kadang dia nakal sikit. Dia nakal manja. Sarah? Jom ajak Mak naik. Jom. Jom Mama. Terima kasih. Minta maaf Awi, lambat sikit. Tak apa. Saya baru sampai. Sebenarnya saya ada benda nak beritahu awak. Mesti pasal Sarah lah kan? Lupalah pula. Awak tahu Sarah ada dekat sini. Tapi kali ni dia datang berdua. Tak payah cerita lah. Dah tahu dah siapa yang teman dia kat sini. Ai, lain macam dia bunyi dia. Macam cemburu je. Lupakan je lah. Sebenarnya saya nak cakap pasal usaha saya untuk tebus kesalahan saya. Saya perlukan pertolongan awak. Tolong awak. Tengoklah Awi. Kalau saya mampu, mungkin. Awak tolong saya untuk tolong Sarah capai cita-cita dia. Boleh. Hai, macam bisu dah pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah. Sarah datang naik apa ni? Naik teksi. Cepatlah masuk.